Apabila kebanyakan dari kita memandang ke arah bulan, kadang-kadang kita akan merasakan yang bulan ini tidak memiliki unsur hebat tertentu. Ia sekadar bongkah batu kelabu besar yang terapung di situ dengan hanya berputar mengelilingi bumi. Namun hakikatnya kita baru saja meneroka permukaannya. Dunia berusaha menegakkan bendera negara mereka di dunia lain, tetapi hakikatnya kita hanya menelusuri sebahagian kecil sahaja daripada apa yang sebenarnya ada pada bulan. Selama berdekad lamanya, data terbaik yang kita miliki cuma datang daripada beberapa ketulan batu berdebu yang diambil lebih daripada 50 tahun lalu. Tetapi keadaan ini berubah dengan pantas dan bukan daripada pihak yang anda jangka. Astrolab membawa anda program misi China ke bulan. Sebelum tu jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, ketika semua orang teruja dengan perayau marikh, Elon Musk menghantar kereta mewah ke orbit serta roket yang mendarat tegak dengan ketepatan jitu. China secara senyap telah melakukan kerja sebenar, bukan siaran langsung yang megah, bukan sekadar animasi dan pengumuman sahaja. Mereka telah mendaratkan peralatan sebenar di bulan pada lokasi yang kita tidak pernah lihat secara dekat sebelum ini. Lebih menarik, mereka membawa pulang cebisan bahan yang tiada seorang pun di bumi pernah memegang sebelumnya. Dan apa yang ditemui itu sedang merombak seluruh pemahaman kita. Jenis batu baharu, mineral pelik yang tidak wujud di mana-mana tempat lain, molekul air asli di tempat yang sepatutnya kekeringan, dan satu perkara lagi. Sesuatu yang menyebabkan para saintis terpaksa memikir semula bagaimana asal-usul bulan terbentuk. Misi-misi ini sedang mendedahkan satu versi bulan yang benar-benar berbeza daripada apa yang kita sangka kita tahu selama ini. Dan ini bukan sekadar trivia angkasa. Sesetengah bahan yang mereka bawa pulang mungkin memberi penyelesaian kepada salah satu cabaran terbesar yang dihadapi umat manusia hari ini. Tenaga. Dan mungkin juga menentukan arah tuju kita seterusnya sebagai satu spesies. Jadi jika anda ingat bulan hanyalah rakan serumah bumi yang membosankan dan tidak berfungsi banyak, anda perlu menilai semula pandangan anda terutamanya. Sekarang, di mana? Pihak lain sudah pun di sana melakukan tinjauan dan mereka bukan sekadar mengutip batu. Mereka merancang sesuatu yang lebih besar. Bertahun-tahun lamanya eksplorasi angkasa digambarkan bagai perlumbaan dua kuasa, Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet. Kisah pendaratan bulan memang epik. Namun, semasa Barat asyik terperangkap dalam nostalgia dan penjimatan bajet, pihak lain telah mengambil alih tongkat perarakan itu dengan senyap dan tersusun, bukan dengan dentuman kuat, tetapi dengan pendaratan senyap. Kemudian satu lagi dan seterusnya. Pihak itu adalah China. Anda mungkin pernah mendengar tentang misi Chang'e, mungkin sekilas berita tentang kejayaan perayau-perayau ini. Tetapi yang anda mungkin tidak sedar ialah tak kala kebanyakan negara mengurangkan misi dengan bulan sejak tahun 1970-an. China telah menjadikan bulan sebagai projek sains jangka panjang dan mereka kini bertahun-tahun di hadapan projeksi tersebut. Jom, Astrolab ulang semula sedikit. Ia bermula dengan Chang'e 1 pada tahun 2007 yang mengorbit bulan, memetakan permukaannya dan mengkaji komposisinya. Ia menyediakan imej beresolusi tinggi dan data mengenai taburan tanah bulan, sekaligus membuka laluan untuk misi-misi seterusnya. Kemudian datang Chang'e 2 yang memperhalusi data tersebut. Ini semua adalah latihan pemanasan, bersih, tepat dan terancang. Tiada terburu-buru, tiada perlombaan, hanya meletakkan asas yang kukuh. Kemudian Chang'e 3 pada tahun 2013, China benar-benar menempuh definisi baharu pendaratan robot di bulan. Pendaratan lembut di sisi berhampiran bulan dan pelancaran perayau U2, penjelajah robotik pertama mereka di permukaan bulan telah berjaya sepenuhnya. Tiada helah publicity, tiada hitung detik dengan muzik dramatik, hanya sains bergerak senyap menembusi debu kelabu. Tetapi apa yang berlaku selepas itu benar-benar mengubah naratif. Pada tahun 2019, China menjadi negara pertama dalam sejarah yang mendaratkan kapal angkasa di sisi jauh bulan. Ini satu pencapaian yang tiada siapa pun pernah berjaya. Bukan kerana ia mustahil, tetapi kerana ia sangat sukar. Sisi jauh bulan tidak pernah menghadap bumi, maka anda tidak boleh menghantar isyarat terus. Anda perlu sebuah satelit perantara di angkasa untuk memantulkan arahan dan data.
Jadi China melancarkan sebuah satelit relay beberapa bulan awal, menempatkannya di belakang bulan dan menggunakan satelit itu untuk mengawal Chang'e 4 bersama perayau U2. Semasa mereka mendarat di kawah Von Karman, tempat yang selama ini kita hanya pernah melihat dari atas. Tiada pendarat lain, tiada perayau lain, tiada jejak kaki manusia hingga misi itu. Ia bukan tentang liputan utama. Ia tentang geologi. Geologi yang mendalam, mentah dan belum disentuh sesiapa. Jenis yang tersembunyi di ceruk yang cahaya hampir tidak menyinggah. Jenis yang mampu menceritakan bukan sahaja bagaimana bulan berkembang tetapi juga bagaimana kita berkembang dan mereka belum berhenti di situ. Chang'e 5 dilancarkan pada tahun 2020 merupakan misi pertama dalam lebih 40 tahun yang membawa pulang sampel dari bulan. Tetapi tidak seperti misi Apollo yang memerlukan manusia. Chang'e 5 melakukannya secara keseluruhan secara robotik. Mendarat, mengebor, menyenduk sampel, mengedap, melancarkan kembali, berlabuh dengan peranti angkasa dan kembali ke bumi tanpa seorang pun awak angkasa di dalamnya. Itu bukan sekadar kejuruteraan. Itu adalah persiapan untuk masa depan. Kemudian pada tahun 2024, Chang'e 6 menaikkan lagi tahap. Sekali lagi mendarat di sisi jauh bulan dan membawa pulang sampel fizikal pertama dari hemisfera itu. Sebelum tu, segala pengetahuan kita tentang sisi jauh cuma berdasarkan gambar satelit, sensor jauh dan anggaran kasar. Tetapi sekarang buat kali pertama para saintis menggenggam separuh bulan dalam tangan mereka dan apa yang mereka temui bukan sekadar lapisan debu tambahan. Inilah satu perkara pelik yang jarang difikirkan orang. Kita hanya pernah melihat satu wajah bulan, sisi jauh pula tidak pernah menghadap kita. Ia terkunci pada kedudukannya, sentiasa berada di luar pandangan dan untuk waktu yang lama itu membuat kita rasa ia tidak begitu penting. Semua pendaratan kita, semua sampel kita, semua sains kita, semuanya datang dari hemisfera yang sama berulang kali. Kemudian, China mendarat di sisi jauh dan segala-galanya mula berubah. Kawah Von Karman tempat misi Chang'e 4 mendarat bukan sekadar kawah biasa. Ia terletak jauh di dalam lembah kutub selatan Aitken, salah satu kawasan impak terbesar dalam seluruh sistem Suria. Bukan sahaja ia besar, ia juga sangat tua, kira-kira 4 bilion tahun yang lalu. Apabila asteroid yang menciptakannya terhempas ke bulan, ia bukan sekadar meninggalkan lekukan pada permukaan. Ia menggali lebih dalam, menembusi kerak bulan untuk mendedahkan apa yang terletak di bawah. Di sinilah segalanya menjadi lebih menarik kerana kebanyakan apa yang kita tahu tentang struktur dalaman bulan berdasarkan petunjuk tidak langsung seperti mengukur bagaimana gelombang bunyi menembusi bulan atau membuat anggaran berdasarkan komposisi permukaannya. Tetapi perayau U2 milik Chang'e 4 benar-benar menemui bahan yang dipercayai berasal dari mantel bulan, lapisan batu yang terletak di antara kerak dan terasnya. Itu tidak pernah berlaku sebelum ini, bukan dengan misi Apollo pun, apatah lagi misi robotik lain. Ini ialah batuan yang telah terkubur selama berbilion tahun, akhirnya terdedah hasil gabungan impak kosmik dan eksplorasi robotik yang bijak. Batu-batu tersebut bukan sekadar datang dari lapisan dalam. Ia berbeza mutunya. Kimpalan kimianya tidak sama dengan bahan permukaan yang biasa kita kenal dan itulah petanda pertama bahawa bahagian bulan ini mungkin menceritakan kisah yang sangat berbeza. Tetapi kemudian datang kejutan sebenar. Antara batuan volkanik di sisi jauh, beberapa daripadanya jauh lebih muda daripada jangkaan. Ini tidak selari dengan ramalan saintis sebelum ini. Fahaman umum mengatakan bahawa sisi jauh bulan sejuk dengan pantas dan kekalkan geologi yang tenang, sejuk, tidak aktif dan purba. Namun, sebahagian sampel menunjukkan tanda-tanda aktiviti volkanik beberapa ratus juta tahun kemudian daripada jangkaan, sekitar 2.8 bilion tahun yang lalu. Sekarang bandingkan itu dengan sampel Apollo dari sisi dekat, yang kebanyakannya berusia lebih daripada 3 bilion tahun. Sudah tentu kita sangka sisi jauh mesti lagi tua, bukan? Tetapi hakikatnya bukan begitu. Kemudian datang Chang'e 5 yang mendarat di sisi dekat namun di kawasan yang lebih geologi aktif dan ia membawa pulang sampel batuan yang jauh lebih muda, sekitar 2 bilion tahun. Ia menggoncang keseluruhan garis masa daripada melihat bulan sebagai sesuatu yang cepat sejuk dan terus terbantut. Kita kini sedar bulan mungkin kekal panas dan cair lebih lama daripada jangkaan. Cukup lama untuk terus bergolak di bawah permukaannya berbilion tahun selepas pembentukan. Ini mencabar salah satu andaian utama teori impak gergasi yang mengatakan objek sebesar bulan dengan jisim lebih kecil dan tiada atmosfera sepatutnya sejuk dan dorman awal. Tambahan pula, ciri permukaan sisi
sisi jauh langsung berbeza daripada apa yang biasa kita lihat. Sisi dekat yang sentiasa menghadap bumi dipenuhi dataran gelap dikenali sebagai Maria, terbentuk daripada aliran lava volkanik zaman purba. Permukaan rata inilah yang memudahkan misi Apollo mendarat, tetapi sisi jauh ia kasar, bergerigi, lebih cerah dan penuh kawah. Lava di sana tidak merebak sama seperti di sisi dekat, malah struktur bahan di situ sangat berbeza, lebih berketul, lebih tebal dan warnanya jauh lebih cerah. Ini bukan sekadar perbezaan rupa. Ia adalah cetakan geologi. Ia menunjukkan kedua-dua sisi bulan berkembang di bawah keadaan yang berbeza atas sebab yang berlainan. Mungkin kerana haba daripada bumi memberi kesan pada sisi yang menghadap kita. Mungkin ada faktor lain pula. Tetapi apa pun sebabnya, ia bermakna kita tidak boleh lagi menganggap bulan sebagai satu entiti seragam. Ia lebih seperti dua dunia berasingan yang berkongsi satu badan. Dan buat pertama kalinya kita melihat sisi yang selama ini tersembunyi. Apa yang terhasil daripada misi-misi ini bukanlah hanya imej bulan yang lebih jelas, tetapi kesedaran bahawa kita hanya mempunyai separuh kebenaran. Kerana model-model yang hanya berasaskan sampel Apollo dari sisi dekat tidak mencukupi. Ia mewakili hanya satu hemisfera. Kini, kita memiliki separuh lagi dan ia mendedahkan lebih banyak daripada jangkaan sesiapa pun. Apabila misi Chang'e 5 kembali ke bumi pada penghujung 2020, ia membawa sesuatu yang dunia tidak lihat lebih 4 dekad, tanah bulan segar. Tetapi ini bukan sekadar soal nostalgia atau hak bermegah semata-mata. Sampel-sampel itu datang dari tempat yang tiada siapa pernah jejaki sebelum ini. Satu kawasan volkanik dan masih muda pada sisi dekat yang dikenali sebagai Mount Ramka. Dan apa yang ditemui di sana benar-benar merubah permainan perlumbaan angkasa sepenuhnya. Mari kita mulakan dengan penemuan yang paling mengejutkan. Mineral baru. Tersembunyi di dalam debu bulan terdapat kristal mikroskopik yang tidak pernah dilihat di bumi maupun mana-mana sampel Apollo sebelum ini. Mineral itu mungkin kelihatan biasa, jernih, kecil, lebih halus daripada selebar sehelai rambut manusia, tetapi apa yang tersimpan di dalamnya sangat berharga. Kerana di sebalik kristal itu tersembunyi sesuatu yang telah menjadi impian para saintis selama bertahun-tahun. Helium-3. Jika anda belum pernah mendengar tentang helium-3, inilah kenapa ia begitu penting. Ia adalah bentuk helium yang sangat jarang, hampir tidak wujud di bumi. Atmosfera dan medan magnet kita melindungi kita daripada helium-3, menjadikan kehidupan kita selamat tetapi menyukarkan kita mengumpulnya. Bulan sebaliknya tidak mempunyai medan magnet maupun atmosfera, yang bermakna ia telah menyerap helium-3 daripada angin suria selama berbilion tahun dan ternyata Chang'e 5 bertindak seperti bekas simpanan semula jadi bagi helium-3 itu. Kenapa kita perlu ambil peduli? Kerana helium-3 dianggap antara bahan bakar paling menjanjikan untuk pelakuran nuklear. Berbeza dengan kaedah tenaga nuklear yang kita sekarang, memecahkan atom dan menghasilkan sisa radioaktif, pelakuran menyatukan atom seperti matahari dan pelakuran helium-3 berpotensi menghasilkan tenaga dalam jumlah besar tanpa radiasi bahaya maupun sisa jangka panjang. Kita belum ada reaktor pelakuran helium-3 yang berfungsi lagi. Tetapi jika atau bila teknologi itu tercapai, bulan bukan sekadar bongkah debu. Ia adalah bateri terapung, takungan tenaga bersih yang boleh membekalkan bumi selama berabad-abad. Dan China, mereka sudah menemui jejak pertama helium-3 itu. Ini bukan spekulasi. Ini adalah data nyata. Tetapi penemuan China tidak berhenti di situ. Banyak lagi yang bakal dibongkar. Apa pendapat anda? Berikan komen, share, like dan subscribe. Astrolab signing off from space.